Cuma awak tak perlu buat dalam ayat yang lengkap. Awak hanya Aduh, bosannya. Lambat lagi nak balik ni. Tidur je lah. Dia, bangun. Cikgu dah mula mengajar tu. Jangan tidur. Nanti ilmu tak melekat. Tertidur ke tadi? Oh, patutlah bosan. Sekarang kan guna laptop. Mana ada guna buku dah. Kalau guna buku pun kadang-kadang je. Sekarang teknologi dah makin maju. Murid-murid pun guna laptop. Saya tertidur ke tadi? Itulah mesti awak tidur lewat malam tadi ni. Tak apa. Cikgu baru nak mengajar tu. Cikgu cakap, cikgu nak ajar kita tajuk baru. Guna animasi pula tu. Wah, macam seronok je. Mesti best kan belajar sambil tengok animasi? Mestilah. Cikgu macam dah pandang-pandang kita tu. Fokus. Di tengah dunia semakin berkembang, pendidikan terus beradaptasi untuk memenuhi keperluan zaman. Salah satu perubahan terbesar yang berlaku adalah penggunaan bahan digital dalam proses pembelajaran. Di Malaysia, bahan digital bukan sahaja memberi impak besar dalam meningkatkan kualiti pendidikan, tetapi juga membuka peluang yang baru yang lebih luas bagi murid dan guru untuk berkembang. Mari kita terokai bagaimana bahan digital memperkasakan pendidikan negara, mencipta masa depan yang lebih cerah untuk generasi akan datang. Pembelajaran digital adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi dan peranti digital sebagai media utama. Dalam pembelajaran digital, pelbagai alat dan platform dalam talian seperti aplikasi, video pembelajaran, e-pembelajaran serta sumber lain digunakan untuk memudahkan sesi pembelajaran. Terdapat banyak contoh bahan digital pembelajaran yang boleh digunakan, seperti video tutorial di YouTube, Quizlet, Kahoot, Google Classroom, Google dan sebagainya. Menurut Menteri Pendidikan, YB Fadlina Siddiq, bersama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berhasrat untuk memperkukuh pembelajaran bahan digital melalui Pelaksanaan Dasar Pendidikan Digital DPD. DPD bertujuan mentransformasikan sistem pendidikan negara agar seiring dengan perkembangan teknologi global. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga berasa sangat gembira dan teruja kerana dapat berkongsi pengalaman berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Boleh Puan jelaskan sejauh mana penggunaan bahan digital dalam pembelajaran di sekolah ini? Di Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma ini, bahan digital semakin banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terutamanya dengan adanya platform seperti Delima dan juga sumber pembelajaran yang interaktif, guru dapat menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik dan murid lebih mudah untuk memahami konsep sesuatu kemahiran itu. Baik, terima kasih Puan Guru Besar atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Semoga usaha ke arah pendidikan digital terus berjaya. Terima kasih juga. Semoga pendidikan digital ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid kita khasnya dan anak-anak ataupun murid-murid seluruh negaranya. Dari buku ke skrin, begitulah transformasi pendidikan yang kita saksikan hari ini. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat dengan teknologi, pendidikan tidak lagi terbatas pada halaman buku semata-mata. Bahan digital telah membuka peluang baharu dalam pengajaran dan pembelajaran, menjadikan pendidikan lebih menarik, interaktif dan mudah diakses oleh semua. Saya Puteri Hana Aisyah melaporkan untuk CAPS TV. Masa depan pendidikan bermula sekarang.